hospital dah dekat 1 juta ni. Cepat bayar sewa. Awak sudah 3 bulan tak bayar sewa. Bila tak bayar sewa? Bos Molly, sekarang I tak ada kerja. Bila I dapat kerja, I bayarlah. Kalau macam tu, awak keluar dari rumah saya. Jason, saya call dari syarikat XYZ. Anda diterima untuk bekerja di syarikat kami. Betul ke? Sila datang kerja besok pukul 9. Thank you ya. Baik. Tengok Bos Molly, I sudah dapat kerja. Dia suruh saya pergi kerja besok. I sudah boleh bayar sewa lah. Baiklah, saya lepaskan awak kali ini. Bila awak dapat gaji, cepat bayar saya. Jangan risau Bos Molly. Tapi apa? Boleh beli baju baru untuk I. Sebab I pergi kerja, kena pakai formal sikit. Tak boleh. Ini nampak cantik. I suka. Kos beli baju ni saya masuk sekali dengan hutang. Okey, tak ada masalah. Berita baik. Bulan depan I naik gaji, saya mampu bayar balik hutang awak. Bagus. Hei, boleh tak Bos Molly tolong saya last kali? Apa dia? Malam ini saya nak belanja klien saya makan. Boleh pinjam 1,000 ke tak? Nak tolong lagi? Bulan ni you punya makan minum tinggal semua saya tanggung. Tak cukup lagi. Tak ada 1,000. Oh lah. Klien ni dah on dah. Komisen awak 30,000. Awak kena belanja klien ini makan tau. Oh, baik. Kamu dengar tak? Klien malam ini penting tau. Kalau macam tu, suruh bos awak yang bayar. Bagi I, bos boleh macam bos saya. Thank you. Itulah salah saya kena tena macam ni. Kenapa tengok awak? You jangan ada apa-apa. Sewa saya, hutang saya belum bayar. Kenapa dengan dia, doktor? Dia cedera teruk di kepala. Sekarang dia tengah koma. Koma? Bila dia akan bangun? Tak tentu lagi. Awak ahli keluarga dia ke? Bukan. Kalau macam tu, awak jaga dia lah ya. Aduh, cepatlah bangun. Cepat bangun. Hutang saya belum jelas. Awak nak bangun ni. Dah 30 tahun saya menunggu. Di hospital dah dekat 1 juta ni. 30,000 saya.